Nama pun kerja, mesti keluar awal pagi, balik malam. Lagi-lagi yang kerja shift tu, keluar malam, balik pagi. Masa inilah anda perlukan sebuah motor dengan prestasi pencahayaan yang mantap. Bukan sekadar nak nampak jalan dengan jelas, tapi nak pastikan pengguna jalan raya lain nampak juga kehadiran anda. Kalau yang lalu jalan-jalan kampung atau kawasan yang baru nak membangun, memang rasa thrill lain macam. Sebab lubang dan lopak tak menentu. Bahaya kalau lampu motor tak terang, tak sempat elak ataupun elak lubang last minute yang boleh menyebabkan kemalangan. Sebab tu Aveta Sera 125 hadir dengan bright LED light yang bukan sahaja memberikan pencahayaan lebih terang, malah tampil dengan reka bentuk lampu yang tajam dan sporty. Ia menyelahkan identiti moden skuter ni dari pandangan pertama. Waktu siang, daytime running light LED yang agresif membantu meningkatkan visibility motosikal anda di jalan raya yang sibuk. Jadi, driver dan rider yang lain akan sedar kehadiran anda. Bila malam pula, lampu utama LED membantu menerangi jalan dengan lebih jelas. Nak lalu kawasan perumahan, jalan kampung atau balik kerja lepas overtime pun rasa lebih yakin sebab pandangan depan lebih terang dan lebih jelas. Ramai juga yang terlepas pandang tentang kepentingan pencahayaan lampu sewaktu menunggang di dalam cuaca yang buruk, terutamanya hujan lebat. Lampu LED pada Sera 125 ni lebih putih dan tajam, dan secara langsung ini akan meningkatkan visibility anda kepada pengguna jalan raya yang lain. Walaupun dalam cuaca yang buruk, ia jimat tenaga, tahan lebih lama. Ini adalah faktor keselamatan yang perlu anda titik beratkan. Jujur cakap, bila tengok desain lampu Sera ni dari depan dan dari belakang, memang ada aura skuter yang lebih mahal daripada harga sebenar. Nampak sporty dan moden. Harga asas untuk Sera 125 hanyalah RM5,088, tidak termasuk road tax dan insurans. Jom sama-sama layari www.aveta.com.my untuk info lanjut.